Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya on the way nak pergi buat pemasangan dekat salah satu rumah ni. Rumah ni dia nak buat pemasangan untuk Starlink lah. Rumah ni rumah baru. So dalam situasi dia, kawasan sini dia tak ada kepada port fiber. So dia memilih untuk buat pemasangan Starlink lah. Sekarang ni saya dah sampai dah dekat kediaman yang saya nak buat pemasangan untuk Starlink ni. So nanti kita akan tengok lah untuk pemasangan Starlink ni dalam keadaan yang macam mana dekat rumah sini. Okey, jom. Untuk kawasan sini memang ada masalah signal lah dekat phone. Rumah sebelah tu ada pakai antena parabolik. So untuk rumah ni kita akan buat pemasangan untuk antena Starlink. So tadi sembang dengan tuan rumah. Tuan rumah bagi tahu sebelum ni dia ada set lah pemasangan dengan salah satu installer. Saya pun tak tahu, tapi installer tu scam dia. Tapi nasib baiklah dia tak terkena. Dan dia cari-cari saya punya YouTube dan TikTok. Dia jumpa saya dekat TikTok dan hari ni dia panggil saya untuk buat pemasangan. Barang-barang Starlink ni sama je macam video yang saya buat sebelum ni. So jomlah kita buat pemasangan untuk Starlink ni. Untuk internet Starlink ni semua dah masuk. So sekarang ni kita tengah kemas-kemaskan kabel. Kalau kita tengok sekarang ni Wi-Fi semua dah masuk. Kita terus pergi kepada bahagian speed test lah. Untuk plan Starlink ni, tuan rumah ni dia ambil kepada plan yang ada speed cap lah. Ada speed cap 100 Mbps, RM135 sebulan. So bila RM135 sebulan ni, dia speed cap dia kepada 100 Mbps lah.
So kalau kita tengok dekat sini, kelajuan untuk internet dia memang capai kepada 100 Mbps lah. So tak ada masalah untuk kegunaan CCTV, Android TV apa semua untuk cover satu rumah ni, kira tak ada masalah. Sebab rumah ni kemungkinan tak pakai banyak mana pun. So untuk upload pun kalau ikutkan dekat sini memang cukup kuat. Kita boleh dapat upload yang orang kata level-level boleh diguna pakai lah untuk speed Starlink dalam keadaan macam ni. So dah selesai lah untuk tugasan kita hari ni. Bagi yang duk bertanya-tanya Starlink ni ada kontrak ke tak ada kontrak, so Starlink ni tak ada kontrak lah. Nak terminate bila-bila pun boleh. Ok, so yang mana yang nak buat pemasangan untuk Starlink ataupun antena parabolik, boleh je pergi dekat saya punya ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang belum subscribe lagi saya punya channel, boleh subscribe. Dan boleh follow juga saya punya TikTok dan Facebook lah. Untuk apa-apa info kadang-kadang saya akan letak dekat situ. Ok, kita berjumpa untuk next video akan datang. No signal, no problem. Bye-bye.